Mata anak-anak kadang-kadang juling. Kenapa ya? Pertama sekali kita kena faham juling dia tu juling ke dalam ataupun juling keluar. Juling ke dalam selalunya berlaku di mana mata dia tu terlampau fokus. Satu mata akan masuk lagi ke dalam, satu mata maintain, menyebabkan nampak juling ke dalam lah. Selalunya berlaku dalam kes orang yang ada hyperopia ataupun farsightedness yang tak dibetulkan. Juling keluar pula selalunya berlaku mereka yang mempunyai masalah otot mata. Otot mata mereka ni tak boleh tarik bila membaca kan, dekat. Jadi kat dia mata penat dan keluar. Jadi apa yang kita boleh buat, kontrol screen time anak-anak tu sendiri supaya mata dia tu tak cepat penat. Selain pada itu, tuan dan puan boleh bawa anak berjumpa dengan pakar mata iaitu optometrist ataupun ophthalmologist, basically eye care professional, untuk kita siasat dan juga manage masalah mata anak tuan dan puan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.